formula BN, UMNO BN, dia dah tahu dah. Dia mesti nak buat pilihan raya secara solo, satu-satu. Negeri Johor buat sendiri, Melaka buat sendiri. Jangan sekali dengan PRU ke-16. Kali ini, kalau UMNO Johor dengan UMNO Melaka, bubar awal, kita minta Datuk Seri Anwar supaya bubarkan parlimen. Barulah kita bertemu buku dengan ruas. Bubarkan parlimen supaya disekalikan. Lepas tu Aminuddin Harun di Negeri Sembilan, bubar pula DUN. Okey, bubar pula DUN Negeri Sembilan supaya sekali. Kalau Raub Yusof pengecut, dia tak payah bubar lah. Biar Johor saja yang bubar, kan? Johor bubar, Negeri Sembilan bubar, PRU 16 kali. Baru UMNO BN tahu. Lepas ni, kalau UMNO BN tarik balik, kan, lepas konvensyen ni, tiba-tiba Zahid Hamidi lembik tengkuk macam ni, kan, lembik tengkuk, kan. Lembik tengkuk, pergi jumpa Datuk Seri Anwar. Datuk Seri, saya minta maaf lah, sebab budak-budak saya terlanjur, kan. Dia dah terlanjur umumkan nak bertanding 56 kursi. Budak saya dah terlanjur tarik sokongan di Negeri Sembilan. Jadi saya minta maaf. Jangan percaya Zahid Hamidi. Jangan percaya kepada UMNO BN. Puak-puak ini memang tak boleh percaya. Sebagaimana Tok Guru Ni Aziz kata. Kan? Jangan percaya. Datuk Seri Anwar, jangan percaya puak-puak yang pembelit, kaki pembelit, pengkhianat, penipu, penyangap ini. Jangan percaya. Kan, kalau Datuk Seri Anwar masih lagi dalam hati ada taman, percaya, saya tak tahulah tuan-tuan. Kan, dah berapa kali kena tikam, dah berapa kali kena tipu, dah berapa kali kena scam, masih lagi nak percaya, saya tak tahu. Kan, saya memang marah lah. Personal saya memang marah. Kalau lepas ni Mak Hassan datang, Zahid Hamidi datang, macam saya kata tadi, datang macam ni tuan-tuan. Datang, tolong kami, bantu kami UMNO minta maaf. Jangan percaya. Ini orang kata bagai melepaskan anjing tersepit, ataupun orang kata bagai kerbau, bagai kerbau melepaskan buaya yang kena tindih dengan kayu. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita? Tuan-tuan pernah dengar tak cerita bagaikan kerbau kena tindih dengan kayu?